guys, Sophie here. Welcome to my channel. Kau suka judge kan aku punya intro? Dengar je lah intro kau, aku tak pernah judge pun tau. Padahal pantun. Apa? Bahaya mana bahaya? Aura. Okey lah tu Apa dia yang ada aura? personality. Kau apa? Oh. Maksudnya gede. Macam tu. Tadi kau buat pis-pis tu kan? Kau tak ada bau. Cukup buat. Nak try bahu mulut kau. Kau lah. Buat lah. Asal nak buang bulu aku pula? Alamak. Okay guys, so konten kali ni kita orang buat macam korang tengok dekat depan. Tak payah aku Mat. Okey. Siapa tak jaga hati? Korang nampak tak dia buat apa? So Mat. Aku benci dia suka judge aku. Ya. So konten kita orang kali ni adalah konten kita orang ni nampak awkward tau sebab ke bawah sangat Mak. Kau okey je? Oh lah, aku bawa sangat. So konten apa Somat kali ni iaitu konten kita adalah mukbang ramya. Dan. Kau salah orang lah. Kau ajak aku buat mukbang ni. Kenapa? Aku raja pedas kot. Takkanlah aku nak pedas makan benda Kau ni. belum jumpa lagi queen. Item tak ada lagi queen pedas kan? Okey, queen. Okay. Oh, diorang kata kau king pedas Ya. Dulu zaman senior OG kau king pedas ke? Ya, zaman sini OG sementara aku king. Oh, kau belum lawan lagi dengan aku? Aku ni Kau betul nak lawan aku? Aku pernah kena appendix tau. Apa? Siapa tanya tak matang. Betul lah, aku tanya kau bila kena? Appendix Hmm. dalam mimpi tak pernah kena lagi lah. Tapi boleh dikatakan berat aku naik mendadak dulu sebab aku seminggu boleh kata 4 kali 5 kali makan ramen saja. Ramen aku ni dikira ramen memang makan utama dalam hidup aku macam Oh, macam Naruto lah. Naruto aku tak layan Naruto. Siapa? Siapa tanya? Tak? Siapa? 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 Naruto. Tak? Siapa? Siapa? Kalau aku cakap aku nak bubar. Nak berubah? Suka dia happy. Engkau lah happy. So sekarang ni Hmm. aku tak tahu nak buat macam mana Mat. Apa Sebab dia? sekarang ni aku tak pernah buat mukbang. So aku jom sama kita letak lah. Aku tak pernah buat mukbang. Aku tak pernah buat mukbang. So selalunya waktu kau lawan dengan OG dulu-dulu, kalau konten mukbang ni diorang buat macam mana? Kau tak boleh. Oh kau tak ambil dulu habis buat mukbang. Kopi tak buka, tahu? Kuku kau Oh ni panjang. lelaki ke apa? Kuku kau Buka tu dia macam ni, buka dia daripada macam ni. awal-awal syik sampai sekarang tak berubah. Nak buat lah ni, nak potong ni. Apa guna gigi aku? Baik aku guna gigi aku. Ya, guna ni dulu. Pedas bodoh. Tak function. Oh, apa mu tak gitu? Tak nak. Kena kapit kandung ya. Weh, mak jangan mak. Cepatlah weh, aku dah siap buat dah. Okey, so sekarang ni Aku tak angkat ni, tak pandai pakai chopstick. Tak buat ni. Okey, so sekarang nak buat macam mana ni Mat? Macam mana game yang kita nak buat ni? Sambil kita makan pedas, kita ada challenge. Aduh, challenge apa? Tapi challenge ni, kau ada phone satu lagi tak? Tak ada. Kita guna phone A, Okey. kita prank kau budak AI. Kita guna nombor tak kenal lah kita. Oh. Faham tak? Kalau guna nombor kau, Oh, ya okey tak faham. dia orang kenal. Oh, alah, lepas tu macam mana? Kau nak cakap apa? Dia cakap lah kita daripada ikan pet ke apa semua ke. Nak tanya. Oh. So kalau kau tak dapat prank orang tu kau kena habiskan. Macam tu. Macam mana nak buat konten tu supaya kita Kalau dapat kau tak berjaya, kenakan. kena makan. Faham tak? Ni kita tak makan lagi. Oh, kita tak boleh makan lah. Kita tak makan lagi. Kita kena call dulu. Kalau kau berjaya, prank dia tu sampai dia apa ni kata? Sampai dia diperdayakan, kau kena kau tak makan lah. Macam Aku mana nak makan. buat? Aku tak reti lah saya kurang. Alah, kau kan selalu Aku bukan tipu-tipu scammer. orang. Tapi kan bukan setakat Maggi je kita kita ada ghost Kita paper. ada ghost paper yang Potato ni. pedas juga. Yang ni. Lepas tu kita ada ais susu dengan ais batu. Betul. Okay, so guys, kita orang dah nak Kita orang start dah ada phone. konten. Kita orang guna phone app. Kita phone add iaitu kawan kanda. Betul. Kita guna nombor phone and so budak AI team akan anggap
nombor siapa ni? So diorang pun angkat. Sebab bukan nombor scammer pun. Nombor scammer kan 03 kau seorang nak. Nombor kan. So sekarang ni orang yang akan cakap untuk kita orang adalah Siapa? Jan. Teka dulu. Teka siapa yang orang akan tolong kita untuk call dan bercakap dengan budak-budak yatim. Orang ni dia berasal dari Kelantan. Representing from Kelantan. Pojak Rakit. Woi. Duduk sini. Di atas ni. Duduk atas. Duduk tengah. So sekarang ni konten kita orang nak prank budak AI team. Tapi yang akan bercakap dengan orang tu adalah engkau. Ya, kita orang perlu Perlukan suara engkau lah. suara Sebab engkau. kalau kita nak prank orang guna suara kita orang kantoi lah. Sedang kenal suara tak kita orang. boleh. Faham tak? Okay, first aku nak Kita buat spin dulu. kita spin. Sekejap. So guys, kita spin dulu. Kita tengok dapat siapa. Tu. So 1, 2, 3. Aslah. Okey, Aslah naik pasal apa? Aslah kita ayat pasal Mazda dia. Mazda dia. Baru-baru ni kereta Mazda Puan. Macam tu. Assalamualaikum. Ini Encik Aslah. Puan ni orang panggil. Puan. Puan ni. Puan Aslah ke? Saya daripada kau bantai je. Ni. So sekarang kan kita akan call Aslah. So let's go. Kita buka nombor Aslah. Aduh, dia tak nak angkat. Guys, dia tak nak angkat macam mana ni? Your call has been forwarded to Spam. Kita kedua kali ya. Dia kali yang setiap kali call. Your call has been forwarded to voicemail. Voicemail 2 kali. Okay, 3 kali. Your call has been forwarded. Sudah tutup handphone dah. Bukan tutup handphone. Asal selalu buat disturb. Loh. Lagi. Kita spin. Kita spin lagi guys. Siapa? Capik. Kan kita dapat capik. So kita dapat Syafiq. Nak cakap apa Syafiq? Ni personal trainer. Abang personal trainer kan. Saya nak join kelas abang boleh tak? Buat suara. Aslah ni serabut sangat lah tangkai. Tu. Hello. Hello, Assalamualaikum. Malam. Ini Syafiq Ya betul. Saya dapat nombor awak ni dari kawan saya. Dia cakap awak ada buat personal trainer untuk gym lah. Boleh ke saya nak jadi? Saya tak buat dah. Ya, Minta maaf lah ya. dah tak buat dah. Kalau nak juga boleh. Tapi kalau saya nak juga boleh. Tak boleh dah. Tak apalah. Minta maaf lah ya. Saya bayar 1,000. Saya bayar. Tak apa. Saya bayar 2,000 Saya ada masa dah. untuk personal training je. Tak apa. Saya ada masa lah sekarang. Saya upkan 5,000. Saya upkan 5,000 boleh ke? Tak apalah. Kalau saya up 10? Okey. Tak apalah. Carilah orang lain. Okey. Tapi saya nak juga dengan awak, Japi. Jangan tu. Sebab pelayan awak ni pun dah makan masa saya dah ni. Tak apa benda. Tak sudah. Janganlah garang-garang sangat dengan saya. Japi, awak janganlah garang-garang sangat dengan saya. Widih. Wajah betul. Wajah Syafiq. Rezeki dia buat 10,000 tu aku nak. 10,000 pun dia tak nak. Kena makan dah. Tak jadi. Allah. Makan dah. Allah. Makan. Okay guys, so next saya kena makan Betul. sebab turn saya dan saya tak dapat kena kencapi. So sekarang ni sambil saya makan, saya akan makan sepanjang diorang akan call next orang panggil next person yang akan kena prank tu. Iaitu AI Aisyah. Aisyah. So kita dapat AI Aisyah. So sekarang ni diorang akan call. So nanti ada orang sertakan saya kena makan. Cakap apa? Bubu tak sedap. Aisyah, saya kan semua. Ni kau bantai je. Saya kan semua. Saya makan. Aisyah punya tak sedap. Hello, Hello. siapa ni? Ni Aisyah. Betul.
Aisyah. Saya customer bubur ayam awak. Saya nak cakap pasal bubur awak ni. Sebab sebelum ni saya beli okey je rasa, tapi sekali lagi saya beli ni rasa macam tak sedap lah. Rasa macam mana? Mana awak dapat nombor saya? Hello? Hello. Awak dapat mana saya? Saya dapat dari kawan saya. Macam awak kenal saya. Kenapa awak kenal saya pula? Kawan saya tu dia kenal awak sebenarnya. Dari sekolah awak punya dulu. Tak apalah, kenapa rasa bubur tu kenapa? Dia rasa tak sedap. Rasa lain. Hello. Dia patut satu lagi ikan bilis tu rasa kurang lah Aisyah. Kering. Dia ikan bilis tu rasa kering. Nak kena marah pekerja saya ni. Betul tu. Awak kena macam tu sebab saya customer ni. Betul. Aku bawa soto je lah, tak nak dah bubur. Saya tak tahu lah ni. Kalau awak teruskan macam tu, dia tak sedap. Awak tak payahlah buat bubur tu. Awak buat soto je lah lepas ni. Oi! Cakap saya nak jumpa awak sekarang, saya cakap. Macam ni lah Aisyah. Ya. Um, Awak nak ganti ke apa ni? Saya dekat sekarang ni, saya nak jumpa awak boleh? Saya nak hantar balik bubur ni. Boleh ke jumpa? Hantarlah dekat. Awak beli dekat. Dekat Langkawi. Hello? Tak disangkut. Apa tadi? Awak beli dekat. Saya beli dekat Langkawi. Sekarang ni tak payah lain ke? Hello? Kenapa Aisyah sangkut-sangkut ni? Allah lain tu. Aisyah pakai orang modal lah, tak boleh beli ke? Aisyah, ni budak AI team takkan lain pun tak boleh beli. Hello. Saya tak dengar suara. Hello? Hello. Jadi jumpa sekarang ni, awak dekat bawah. Tu bawah sekarang. Aisyah, saya nak jumpa ni sekarang ni awak ni. Saya dah. Awak turun bawah sekarang jap. Tak boleh, awak tak boleh jumpa. Saya nak hantar bubur awak ni. Saya tak nak jumpa awak. Pergi hantar dia ke tempat lain. Kau sibuk nak berdating. Ke awak sibuk nak dating je? Awak dating Syafiq ni. Hello Aisyah? Bosan lah kau nak suruh saya dating. Ya. Saya tahu awak asyik dating dengan Syafiq ke. Sorry lah, kita orang just friend. Hello. Hello? Lain pun teruk. Macam mana nak buat aduan? Awak lah lain teruk. Dah lah bubur tak sedap. Dah, bye-bye. Bodoh lah, tak jadi dah. Next challenge kita buat macam ni. Kita call, kita nyanyi terus. Pelik. Lepas tu baru diorang pelik. Faham ni kau tiba-tiba senyap. Betul. Okay, kita terus kau lain. Spin. Dah. Okay. So next. Siapa? Kakak lu pakai bedah. Wim, mana tempat aku boleh tambah pedas tu? Fail! Yes, kita dapat Fail guys. Next denda kita adalah kita letak lagi sambal buldak. Dah. Boleh. Aku dari tadi lagi. So sekarang kita akan call Fail. So let's go. Nyanyi tu lah. Aku selesai. Hello? Hello. Hello? Hello. Hello? Hello. Hello? Saya ini original Sabahan. Aku nyanyi ya? This is the voice mail box for the Kau jadi. Hello? Hello. Saya ini original Sabahan. Mantan kapun tutunan apit-apit. Jangan koti
Kau tidak percaya saya. Menyesal hati. Kau sampai diserabut. Oh dah sayang, kau mau saya sikut tukunu kinabalu sama sungai Pagala. Baru kau mau percaya dengan kata-kataku saya original. Hello? Andai kau tahu ni boros aku rusut. Kau pula. Siapa? Kau lagi? Hello? Hello? Abang Mer kat mana? Siapa ni? Saya skandal dia. Skandal? Ya. Ni siapa? Saya dapat tahu Abang Mel selalu call dengan awak. Abang Mel balik Siapa? Abang Mel balik Kelantan ke? Ya. Kalau gitu saya nak jumpa dia lah. Saya pun kat Kelantan. Saya skandal dia kalau dekat Kelantan. Faed tak tahu ke? Bodoh lah. Macam ni kalau Faed marah. Ibu. Atau baru gaduh dengan Mak. Biar. Bodoh lah. Okey guys, menjadi. Jadi dia koyak weh. Dia koyak weh. Faed koyak. Dia koyak weh. Saya koyak bodoh. Ni aku suka ni. Okey, next kita akan kacau siapa? Siapa lagi? Okey, 1, 2, 3. Siapa, Mak? Aduh, tak dapat Alifai. Amri. Kita minta esas. Kita minta esas. So, let's go guys. Kita call Amri. Cepat. 1, 2, 3. Aku hello, lepas tu aku terus nyanyi. Guys, dia tak angkat guys macam ni. Amri memang suka. Amri memang macam ni. Ya. Ha. Asal kau tahu? Aku nak call dia. Kontak Aisyah lah. Ya Allah, dia busy. Aku rasa kena kau WhatsApp. Ke WhatsApp dia nombor lain? Ada WhatsApp tak ada ni? Serabutlah, Amri tak jadi guys. Amri tak jadi. Sambil kita kenakan budak-budak AI team. So tajuk kita kali ni adalah mukbang sambil kenakan budak AI team. Betul. Ni aku sebelah ni. Nampak Mira. Mira. Una. Una nak cakap apa? Una nak apa? Una nak pinjam duit boleh? Tak rata. Pak Ada. Nak bagi kereta. Nak bagi kereta pintu kereta. Okay. Okay, kita call Kau. Bismillah. Mau tuang. Una nak buat apa ni? Oh. Hello? 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 Una? Siapa ni? Una ke ni? Hello? Nak pinjam 400. Siapa ni? Nak pinjam 400 nak baiki kereta. Hello? Siapa ni? Hello? Nak pinjam 400. Nak pinjam 400? Tak adalah. Ni dah apa ni? Pinjam 400 nak baiki pintu kereta. Mama. Besok pusian. Mama papa. Ah, apa? Hello? Siapa ni? Apa tu? Kalau ada tak ada. Siap. Mama. Esok menu apa? Esok makan apa esok? Siapa ni? Hmm, Siapa semua? Siapa ni? Siapa tanya? Itu yang lagi lah. Siapa ni bodoh? Esok menu apa? Esok menu apa? Ada aku. Hah? Pergi office lah. Kau Nak buat Mama ini ni duit dah banyak. Tak nak datang kerja. tahu? Nak pijak 400 pun tak boleh. Kereta saya kemik. Siapa tu? Tak kenal. Siapa ni? Bagi
400 dulu. Koyak. Tak nak angkat. Tak nak angkat je, weh. Kena block terus konten ni. Hello? Hello? Janganlah, En. Kenapa, En? Mama dekat mana? Mama? 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 Sekejap. Mama bingit ke? Mama? Mama bingit ke? Ni apa dia? Sial lah. Siapa Merebut merebut sari sari cinta. Aku ada ni share ngihin ni. Siapa tu? Kita tak kenal. Bodoh sayang, kau Kau mau mau saya saya sipu, kau kudu kena malu sama sudah panggalan. Bodoh lah. Mama cuti berapa hari? Mama cuti pergi dating. Mama tak rindu Papa ke? Papa nak jadi food panda ni. Papa dah mati dah lah. Papa keluar dengan skandal. Nama siapa? Ha? Siapa nama skandal dia? Ni dah apa? Siapa tanya? Cepat, cakap cepat. Siapa Ihin? Ihin tak kenal. Siapa tu? Farihin! Bukan! Bukan Farihan. Ni tak apa dia? Siapa? Sebenarnya. Siapa kisah? Kasihku masih kekal mengingati. Share ke? Share? Kalau share lagu apa? Apa lagu raya share? Macam mana lagu raya dia? Kosong kaya ni share. Macam mana lagu raya dia? Raya tak kosong. Kalau abang kita handsome, mari jalan-jalan. Ni aku buat sangat. Dia kan tak ada idea. Dia kan ni buat konten macam ni. Matang. Matang. Okay guys, kat sini kita dah kasih berapa orang? Berapa orang je yang angkat? Berapa orang je tadi? Capi, tapi Capi belagak. Tapi belagak weh, sendiri pun tak nak weh. Belagak weh, Capi weh, belagak weh. Lepas tu kita call Aisyah. Kita call Aisyah. Aisyah dia takut. Tak nak turun. Tak nak turun. Dia tak nak bagi kerjasama Lepas tu dengan siapa lagi? Una. Una, Faeh. Oh, Faeh. 4 orang je. Faeh koyak Faeh. Faeh koyak weh. Cakap pasal skandal Lokman dia koyak. So guys, sekarang kita orang kena call Harry Azrul. Harry Azrul. Okay. Let's go. Harry Azrul Nak cakap apa ni bodoh? Apa ni nak cakap? Ya Allah, susahnya Aslang Harry ni nak angkat. Yo ya. Kedua orang tengah berdating. Kau sudah dating kot. Semua dating oh. Oh. Aslang Harry tak angkat call. Kau dating tu. Kita call lagi sekali. Apa mau minum air? Aku tak minum lagi. Aku tak minum lah. Allah. Tadi kata tak boleh minum. Aku tak siap-siap. Okey. Oh. Sorry. Macam dah lama simpan. Dah. Hot. Tak payah hot kot. Diorang ni dua-dua busy. Ayolah, kau ambil dah. Ada kalau bola ni. Dah lah pecah dah kau Harry dengan Aslan ni. Aku tak ada. Kau orang lain lah guys. Siapa guys? Rina. Kita pecahkan soto tu. Rina, apa nama phone? Okay, nak cakap pasal apa Rina? Follow ya. Oh, satu. Soto masing. Kalau Rina macam ni. Tak, budak AI ni kenapa masalah ni? Busy semua memanjang. Kau okey. Semua busy. Mulai lah. Mulai lah. Dapat Alifan pun sedap kat ni. Kau cakap. Alifan. Kita dua lah. Mira. Kewak ni lah. Mira. Mati Sofi. Mira Dora ke? Okay, bodoh. Okay,
Ya aku pusing nama dia Mira Dora. Okay, Mira nak cakap apa ni? Nak collect lagu. Oh, kau betul-betul makan ni. Hello? Hello? Mira ke ni? Siapa ni? Nak tanya Mira ke ni? Rusa ni. Tak dengar. Hello? Mira ke ni? Hello? Hello? Mira ke ni? Ah. Oh, sebab saya dari Rusa. Aha. Nak minta collab lagu. Lagu. Mira, Ah. Mira okey ke? Ni siapa yang kau Mira ni? Nama saya Ani. Ani. Ha. Collab macam mana tu? Mira jadi Mira jadi Mira jadi? suara radio je. Mira jadi Hello? macam suara radio macam tu. Ha? Mira jadi radio? Suara radio macam tu. Suara radio? Susah nak cakap lebih sebab dalam call kan susah nak explain. Aha, okey. Tapi Mira sudi ke? Kalau Mira sudi kita boleh minta invoice Mira. Boleh WhatsApp Mira ke? Boleh saya tanya rate Mira apa? Test nyanyi. Tak apa, WhatsApp je Mira dulu. Nanti Mira share dekat dengan awak. Boleh ke kita nak minta sebelah saya ni ada producer. So boleh ke saya nak Mira nyanyi sikit je? Sebab dia dekat sebelah saya ni. Mira apa? Mira nyanyi lagu apa-apa yang Mira tahu sekarang ni sebab producer dekat sebelah saya. Dia cuba nak dengar. Alamak, kalau collab menyanyi takut sebenarnya tak pandai. Mira boleh cuba. Mira kan pernah collab dengan Him. Thank you. Mira kan pernah collab dengan Ihim. Aku habis aku boleh minum. Kau nak habis kan? Oh. Mana Aci? Oh tak. Jangan. Baik. Sikit je. Patut aku ni. Dia dah dapat minum. Aku tak dapat minum lagi. Sofi. Pedas burung. Mat. Guna kali. Oh. Kau rasa berapa lama kau boleh stay dalam AI? Berapa lama aku boleh stay dalam AI? Hmm. Selagi aku tak nak release lagi tu aku stay lah. Kalau Bukan habis apa. release kamu esok juga macam ni? Release lah. So apa yang kau akan buat? Uh, Maksudnya in future kau kan? ni bawa single. Wow. Tak lah. Tak payah pun, macam tak nampak rezekimu kat situ. Aku nak duduk kat Bangkok. Boleh duduk Bangkok? Tak payah ke? Dia pun tak nak kau. Macam bedah tu. Macam babi tu. Mel, 2 kali spice ni aku tak minat. Aku minat ramen. Apa ni? Ni bukan ramen ni. Ni apa Aku minat cheese tu. oh. Kat apa? Kabur. Kat Rara. Carbonara. Tak, ramen cheese. Oh yang cheese, bukan carbonara. Kan. Kalau so. Oh. Siapa? Apa? Dia boleh buat speaker orang muka kau gitu. So Sofi rasa itu je konten kita orang. Sebenarnya konten kita orang kali ni macam kita orang kan dah banyak pakai Keluar. duit. Pakai babi modal pada. Sebab habis modal. Berapa ribu dah habis? Ibu dah habis mata konten je. So kita buatlah konten santai-santai pula. Kenakan AIT. Santai kat office Tapi ni. apa yang kita orang nampak yang koyak adalah Fael dengan Capit. Fael dengan Capit paling koyak sekali. Kalau macam Aisyah dengan siapa tu? Apa Una. nama? Una tu dia layan tau. Dia layan. Dia layan apa semua. Mira pun layan je mula-mula. Mira layan. Nanti Mira bagi red card.
Dia tu betul layan. Betul, Kalau macam betul. Una ni boleh tangkap lah. Macam budak AI yang... Budak AI ni, walaupun kita orang guna nombor phone lain. betul. Tapi So? kita tak banyak lah kita yang tak dapat call. Ha. Ada yang Tapi Sophie minta maaf lah kalau kita orang ada term mencarut ke. dia pasal bubur ayam Tak sedap sedap ke apa tu. Sedap. Tu gurau Mak je. Terada. Kita gurau-gurau kawan-kawan. Betul. Okay. So sampai situ je konten. So tengah mic harap korang enjoy dengan konten. Minoi aku ni aimu ni. Hak tu. Malu bengong. So Lama cik. harap korang enjoy dengan konten ni daripada awal sampai habis. Konten yang simple ni. Tu kita orang nak layan podcast pula. Kita nak layan podcast kanda pula. Podcast borak 3 line. So bye guys. Bye dari Somai. Bukan sambat. Yang tak ada matlamat. Bye-bye. Ni kena kau. Macam saudara aku tak dia. Bye-bye guys. Bye. Sama muka kau macam tu orang.